Baik, kita sambung kembali bagi tajuk yang berikutnya, iaitu tajuk wuduk. Jadi kalau sebelum ni kita dah bincang tentang pembahagian air kan, jenis-jenis air. Kemudian juga disebut tentang bagaimana nak menyucikan kulit binatang, kulit bangkai kan, melainkan anjing dan babi. Lepas tu kita sebut juga tentang wa'azmul maitah wa syarah najasun, tulang dan bulu-bulu haiwan itu adalah najis kecuali daripada manusia, mayat manusia. Suci, kalau manusia suci. Dan juga kita dah bincang tentang penggunaan bekas perak dan emas. Dia kata la yajuzu, dan tidak harus digunakan. Kemudian kita dah bincangkan tentang siwak. Bersugi hukumnya digalakkan, mustahab, melainkan ketika mana orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, tidak digalakkan atau makruh apabila bersiwak setelah tergelincir matahari. Dan juga disebutkan adalah digalakkan untuk bersiwak pada 3 tempat lah. Pada 3 keadaan. Yang pertama, ketika mana berubahnya bau mulut. Kan? Taghayyarul fam minal azam. Berubahnya, kita kata bau mulut itu. Kemudian ketika mana bangun tidur dan ketika mana ingin mendirikan solat. Ini keadaan-keadaan yang digalakkan, sunatkan untuk bersugi. Sudah kita masuk kepada tajuk yang berikutnya, iaitu faslun, satu fasal yang baru, furudul wudu sittatu asya'. Jadi fardu, perkara fardu dalam wuduk itu ada 6 perkara. Sittatu asya'. Yang pertama, an-niyah inda rusli wajhi, iaitu niat. Jadi niat ni banyaklah timbul perbincangan di mana kita nak berniat sebenarnya. Jadi kalau dalam kitab ini disebut inda rusli wajhi, ketika membasuh muka. Kemudian fardu wuduk yang kedua, membasuh muka. Tadi niat, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Dan kemudian yang ketiga membasuh uslu yadain ma'al mirfaqain, membasuh tangan hingga ke siku. Kemudian mashu ba'du ra'si, membasuh sebahagian kepala. Kan, so dahi lah kan, anak-anak rambut tu. Dan yang berikutnya, membasuh 2 kaki hingga ke buku lali. Dan yang terakhir, tertib ala ma dhakarnahu, atau mana yang kita dah sebutkan. Jadi kat sini, kalau kita lihat dari segi kesinambungan dalam bab taharah ni, setelah kita mengetahui tentang air, fungsi air untuk menyucikan, kemudian barulah kita pergi kepada perbuatan-perbuatan untuk bersuci itu. Jadi yang pertama ni diletak terlebih dahulu ataupun dibincangkan terlebih dahulu berkenaan dengan berwuduk. Berwuduk. Jadi berwuduk ni adalah, kita kata, salah satu kaedah bersuci yang utama lah. Antara yang paling mudah dan paling sering kita lakukan, berwuduk. Berbeza dengan kita membasuh tangan saja kan, basuh sebelum makan, basuh. Itu dikira sebagai macam kebiasaan, adat. Kalau kita nak makan, kita basuh tangan. Itu dikira sebagai adat lah. Tapi kalau bila sebut tentang sebagai ibadah, dia mesti ada tata cara dia yang tersendiri. Jadi kat situlah kita belajar fiqh ni untuk mengetahui apa tata cara dia supaya dia dikira sebagai ibadah. Baik.
Jadi yang pertama tadi, kita dah sebut tadi, fardu wuduk. Kalau kita lihat tentang wuduk itu, kita nak ambil wuduk lah. Pada segi bahasanya itu, meratakan air ke seluruh anggota wuduk. Jadi apa dalam masa kita nak meratakan air ke anggota-anggota wuduk tu, kita kena tahu dulu apa dia. Apakah perkara fardu, perkara yang mesti dibuat. Kalau tak buat, tak boleh. Tak dikira wuduk. Jadi yang pertama itu adalah niat. Kalau kita sekadar membasuh saja tanpa ada niat, maka tak dikira lah sebagai wuduk. Innamal a'malu bin niat. Jadi kita nak ambil wuduk tu, kita berniat kita ambil wuduk. Macam dah disebutkan tadi, ketika mana niat tu mesti berlaku di ketika mana kita membasuh muka. Kita basuh tangan kan. Itu kita lihat tata cara dia. Tapi ini adalah yang wajib, yang fardu. Kemudian lepas berniat membasuh muka, senang cerita ini adalah anggota wuduk yang wajib dibasuh ataupun yang perlu dilakukan. Niat, membasuh muka, membasuh dua tangan hingga ke siku, membasuh sebahagian kepala dan juga membasuh dua belah kaki hingga ke kuku lali dan tertib. Mesti ikut turutan. Sebenarnya tak boleh melangkau lah. Tak boleh melangkau terus satu langkah ke langkah yang lain, tak boleh. Ikut step yang tadi tu. Mula daripada tangan, niat, basuh tangan, basuh muka kan. Wa sunanuhu asyaratu asya. Adapun sunat-sunat wuduk ada 10 perkara. Kan? Jadi bila kita dah tahu dah yang fardu, kalau kita buat yang fardu tu kira sah lah. Tapi kita lepas lah. Kira lepas. Boleh dikatakan lulus lah. Tapi nak tambah lagi pahalanya, kita lakukanlah juga perkara-perkara sunat. Macam biasalah. Jadi kat sini apa perkara sunatnya? Yang pertama, at-tasmiyah. Tasmiyah ni membaca bismillah. Sebelum wuduk tu, atau sebelum basuh tangan, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat. Kadang-kadang kita sekarang ni, kita tak, sebabkan kita dah biasa buat, kita tak boleh nak bezakan dah. Kita pun tak tahu ini sunat ke, ini fardu wuduk. Sebab kita dah dibiasakan macam itu. Kan? Tapi sebenarnya, bagus juga bila kita buat semua tu, punya kita dah buat benda yang dah sunat tu, kira dah lengkap dah. Tak perlu lagi dah nak fikir tambah-tambah lagi kan. Kemudian membasuh dua tangan, kafain, kan? Sebelum memasukkan keduanya ke dalam bekas. Maksudnya sebelum kita nak ambil basuh tangan tu, sebelum nak basuh tangan ke siku, kita bersihkan tangan dulu. Dan basuh tangan, dua tangan. Sebab yang fardunya tangan hingga ke siku. Jadi kita basuh tangan dulu, itu adalah sunat. Wal madmadah. Madmadah ni kumu-kumu. Kita berkumu-kumu, membersihkan mulut kan. Apa kita dah buat juga. Istinshaq. Ni membersihkan lubang hidung. Kita sedut air, kita keluarkan dia. Ashul uzunain. Membasuh dua telinga. Ini pun termasuk dalam sunat wuduk. Membasuh dua telinga. Zahirhuma wa batinhuma bima'un jadid. Maksudnya membasuh air tu dengan air yang baru. Tapi macam kita biasa buat lah. Kan? Zahir apa? Yang dekat luar nampak. Adapun batinnya kan, di belakang-belakang kawasan-kawasan belakang telinga tu. Ini sunat. Tahlilul lihyah. Al-lihyatul kathah. Maksudnya menyelati janggut. Janggut kalau panjang janggut tu, kita basuh, kita selat dia. Itu sunat. Kalau ada janggut dah. Bagi yang tak ada janggut, tak payah buat betul apa. Okay.
Kemudian takhlilu asabi'il yadain wa rajulain, menyelati juga. Setiap kali kita basuh tu kita selat-selat, selati-selati kan. Kaki pun sama. Itu adalah perbuatan sunat juga. Taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan sebelah kanan dari sebelah kiri. Ini adalah sunat juga. Wa taharah salatan salatan, melakukannya sebanyak 3 kali. Berbasuh tangan 3 kali kan. 3 kali, 3 kali. Itu adalah sunat wuduk. Wal muwalat, muwalat ni berturutan ataupun bersambungan, kan. Maksudnya dia tak boleh selang-seli ataupun berhenti sekejap. Kalau tertib mesti ikut turutan. Kalau muwalat ni dia tak ada berhenti yang lama. Kalau contohnya lepas dah basuh muka kan, lama tunggu kan, sembang apa semua tu sama basuh tangan balik. Itu tidak digalakkan lah, tak disunatkan. Jadi sunatnya biar bersambungan, berlarutan. Okey, itu tentang wuduk. Jadi sebenarnya inilah dia pengetahuan asas. Kalau kita dah faham perkara ni, sebenarnya kita dah boleh terus aplikasi. Dan kalau kita sebelum ni tak pernah belajar tentang perkara ni, kita dah tahu sebenarnya apa yang kita dah buat itu sebenarnya ambil daripada mana ataupun di mana panduan dia. Kan? Kemudian masih lagi dalam bab taharah. Sebenarnya banyak taharah ni. Jadi itulah baguslah kita kupas kitab ni sebab dia lengkap lah, lebih lengkap. Adapun dalam slide yang saya dah kongsikan tu, bolehlah jadikannya sebagai tambahan, nota tambahan. Baik. Kemudian fasal yang berikutnya. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ra'id wal afdal al yastanji'u bil ahjar thumma yatba'uha bil ma'i. Kaedah yang kedua untuk kita bersuci. Tadi bersuci dengan kaedah berwuduk. Okay? Kaedah yang kedua, kita bersuci melalui istinja. Kalau berwuduk, kita bersuci untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Mengangkat hadas tu maksudnya kita dah tidak bersuci, tidak suci ataupun tidak berada dalam keadaan yang membolehkan untuk solat. Tu maksudnya berhadas. Maka caranya adalah dengan berwuduk. Kalau istinja pula, kita nak membersihkan daripada najis. Tu beza. Tapi dua-dua ni termasuk dalam taharah. Jadi istinja itu wajib, mesti wajib. Tiada, bahkan kalau manusia yang waras pun, dia mesti akan istinja. Tak kisahlah agama apa, kalau orang yang tak akalnya tak waras saja yang tak beristinja. Haiwan pun dikesat-kesat juga. Kan, itulah nak kata cantiknya ya Islam. Jadi kenapa wajibnya? Wajib setelah al-baul wal ghaid. Baul ni membuang air kecil, wal ghaid membuang air besar. Ni kenalah wajib. Tapi soalan yang kita bincangkan dia, bagaimana kaedah ataupun tata cara beristinja. Itu yang kita nak bincangkan. Wal afdal, yang sebaik-baiknya, tanji'u bil ahjar. Sebaik-baiknya kaedahnya menggunakan batu. Batu lah. Ini yang asal. Kita kata disyariatkan. Ketika mana ia disyariatkan, dan pada ketika itu memang batu ni lah alat yang paling mudah untuk didapati bagi beristinja.
Cuma ditambah sedikit, summa yatba'uha bil ma'. Jadi bila kawasan tu ada air, ada sumber air, maka boleh diikuti dengan air. Maksudnya kesatkan dulu dan kemudian baru bilas dengan air. Tapi sekarang ni, kalau kita konteks dahulu lah, dahulu benda kesat itu batu lah. Ataupun mungkin barang-barang yang seumpama dengan batu yang kesat tu. Maksudnya tujuannya untuk membersihkan yang secara zahir tu dibersihkan dulu. Kemudian barulah diikuti dengan air. Tapi kalau sekarang ni kita gunakan air saja, pun buat air kita ni banyak. Kalau tak berbanding dengan pada pasir sana tu, airnya terhad. Jadi kalau di sini airnya alhamdulillah lah, kita ni kaya dengan sumber air, terbasuh lah sampai kita yakin. Kalau nak juga sapu dengan benda yang besar tu, pun boleh. Kalau lalu lah nak sapu kan. Okay. يجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن الأحد، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ويجتنب استقبال الكيس. Maka dibolehkan ويجوز أن يقتصر على الماء. Maksudnya kalau nak kurangkan, nak jimatkan penggunaan air itu, boleh digunakan batu. Contohnya kalau kita nak pakai batu tu, sama ada 3 biji batu ataupun 3 kawasan yang kita boleh yang bihinnal mahal, yang boleh menghilangkan najis di kawasan tersebut. Tapi kalau فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. Tapi kalau tak nak guna batu itu, air lah, air tadi. Itulah badai supaya lebih baik. Ni apa yang di panduan yang disusun ataupun yang dibentuk untuk kita lah sebenarnya ya, sebagai orang Islam. Beginilah tata cara kita membersihkan najis. Tapi ada ke orang yang bukan Islam, dia tak belajar apa benda ni, tapi dia buat sebagaimana yang diajar oleh fiqh ni pun, dia macam satu cara yang sejagat, semua boleh pakai. Jadi kalau orang Islam tak ikut kaedah ni, tak pelik lah. Islam dah ajar lah. Dan saya satu lagi itulah, bila kita lihat sekarang ni, bila aspek kebersihan tu tak ada yang berat oleh orang Islam ni pun, satu benda yang agak menyedihkan juga. Di kat situ lah kita ada cubalah tunjukkan kita ni menjaga kebersihan. Sebab benda ni memang diajar di dalam fiqh ataupun dalam syariat. Ini belum cerita pasal solat lagi, belum cerita pasal ibadah lagi, belum cerita pasal benda-benda yang lagi besar. Mulakan tentang penjagaan kebersihan lagi. Baik. Kemudian yajtanibu istiqbal al-qiblah wa istidbarha fi sahra. Dan sebenarnya syarat juga ataupun kata sebagai panduan, elakkan dari menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Di mana? Di padang kawasan yang terbuka ataupun di padang pasir ke, kawasan padang tu kan. Kawasan yang terbuka, elakkan, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Jadi kemudian adalah juga timbul persoalan,
dalam nak membina rumah. Dan ada jugalah yang kita kata mungkin sama ada dia cuba nak applykan juga dalam rumah dia. Dan sampai kita kata, oh rumah kita ni tandas menghadap kiblat. Jadi macam, oh kita kena tukar. Tapi sebenarnya panduannya itu hanya ketika kawasan yang tidak berdinding ataupun tidak ditutup. Di kawasan terbuka. Di dalam kawasan rumah kita tu dah ditutup dan dibina dinding, boleh lah, tak apalah, macam mana dah rumahnya macam tu kan. Tapi kalau nak bina rumah, kalau kita yang bina rumah tu sendiri, boleh lah nak buat kan. Buat macam mana. Ini cuma nak kata rumah yang dah siap bina kan. Sampai ada yang sejauh tak boleh. Macam soalan macam benda tu berdosa besar. Sebabnya kita kena tahu apa yang disebutkan panduannya juga kita sampaikan. Wa yatanibul baul wal ra'id bil ma'i raqid. Dan dalam pasal ni, selain daripada kita mengetahui tata cara untuk beristinja, membersihkan dengan benda kesat dan diikuti dengan air, juga disebut tentang adab-adab. Tak jelas dalam ni kan. Sebab ni matan ni dia tak ada perincian dia. Penjelasan dia tu tak ada. Ini susun yang perkara yang penting sahaja. Jadi bermula dengan mengelakkan menghadap kiblat, belakang kiblat. Itu dah masuk kepada bab adab-adab. Adab beristinja. Jadi yang pertama dah sebut tadi tentang mengelakkan menghadap belakang kiblat di kawasan terbuka. Kemudian ia sekali berbau atau iklim ma'i-raqid. Elakkan ataupun tak boleh beristinja ataupun membuang buang kecil ke buang yang besar tu iklim ma'i-raqid di kawasan air yang mengalir. Air bertakung. Air yang bertakung. Jadi nampak air, lopak air ke, nampak kolam kecil ke, jadi tak boleh. Asalkan benda yang tak mengalir, tak boleh. Kolam lah. Kolam pun tak boleh juga kan, sebab dia bertakung. Cuma kalau air mengalir, kalau ada rasa kemanusiaan pun, tak payah juga. Kalau dah terpaksa sangat lah. Kan, air sungai mengalir kan. Kesian kalau tambah-tambah lagi dekat kawasan perkelahan kan. Kawasan perkelahan. Kita main dekat hulu. Air turun ke bawah. Orang berkelah kat bawah tu kan. Kalau rasa tak ada aktiviti lepas lah. Tapi ada lah juga kan. Sebab tu pentingnya dalam bab ini, kalau air tak mengalir, air yang tak mengalir memang tak boleh lah. Kalau air yang mengalir tu, ikutlah kalau memang kawasan hutan yang ada orang apa semua, boleh lah. Kalau kawasan tempat perkelahan tu, jauhi lah. Kan, takut memudaratkan orang. Kalau kawasan tak ada orang tak apa. Kan? Dia akan mengalir ke, terus ke, pindah ke nampak air tu dah laju, najis tu dah hancur. Itu yang lain lah. Dan sebagai adab yang lain juga, tidak boleh membuang air kecil atau air besar di bawah tahta syajarah al-muthmirah. Di bawah pokok yang berbuah. Tak boleh. Tak boleh buang situ. Pokok biasa pun tak boleh. Pokok biasa yalah. Walaupun tak sebut pokok biasa. Sebab pokok yang berbuah ni kita maklum lah kan, buahnya itu kita makan. Buahnya itu kita makan. Tak boleh lah. Timbul persoalan pula. Macam mana pula dengan baja? Dan orang buat baja apa? Baja-baja kompos kan. Baja-baja yang pada tinja-tinja hewan sebagainya kan. Itu macam mana pula? Jadi
Situ bahaslah kan. Bolehlah dibahaskan. Boleh jadi dalam proses penghasilan baja itu telah diurai barangkali tak proses dan sebagainya sesuai lah untuk jadikan baja, ada bahan kimia dan sebagainya. Dan barangkali kita tak boleh melakukan perkara tersebut kerana sebagai adab lah. Sebagai adab kita yang kita berinteraksi dengan pokok-pokok yang mengeluarkan buah, mengeluarkan hasil yang kita akan makan semula. Itulah dia sebagai satu adab. Sebab tu disebut sebagai yazdani. Kita jauh elakkan, jauhi. Kalau tak ada pokok lain selain pokok buah tu je, bagaimana kan? Itu perkara-perkara yang kita tidak jangkakan. Kemudian juga tak boleh juga membuang air besar dan atau kecil di jalan wafid tariq wal-dhil faqbil. Lagi apa? Tempat yang tak boleh membuang di atas jalan, laluan orang ramai, di bayang, di bawah teduhan. Sama ada teduhan pokok, teduhan apa-apa, apatah lagi teduhan bangunan. Dan ni banyaklah itu. Terlihat kaitannya dengan hari ini. Dan juga lubang-lubang ataupun lubang-lubang ni biasanya lubang tanah ni ada haiwan lah dalam tu. Kalau jengking ke ular, satu bahaya lah. Dia singat ni kan. Dan satu lagi memang tak beradab lah. Tempat rumah orang kita buat macam tu. Kemudian kalau kita lihat lagi lah bagaimana perkembangan manusia hari ni kan. Satu benda yang kita boleh refleksi kan. Walaupun dah dijelaskan, diajar, diberikan panduan kepada kita kan tentang adab-adab pun kaedah untuk membuang lah buang air kecil ke air besar, juga beristinja. Cuba kalau kita lihat apa yang ada di sekeliling kita hari ini kan, macam mana keadaan masyarakat kita. Ni kalau sedih bila kita mendengar tentang ada aspek-aspek kebersihan ni kurang dititik beratkan oleh orang Islam sendiri kan. Jangan sebutlah di negara India tu misalnya, sebagai contoh yang memang dikenali. Siapa yang pergi ke India tu memang tak nak pergi dah kerana kebersihan. Tapi bila dilihat dalam konteks India tu, dia lebih kepada kasta. Masyarakat yang golongan kasta yang rendah ni, mereka tak ada layanan, tak boleh dapat layanan ataupun perkhidmatan yang selayaknya atau untuk keperluan diri. Satu lagi bagi mereka, percayaan orang India ni, mereka tak mahu buat tandas. Pada mereka dalam rumah tu adalah suci, adalah percayaan mereka kan, dewa-dewa. Jadi mereka kalau tak nak buat tandas dalam rumah, bila dia buat tandas, katanya dia akan mencemarkan kesucian rumah dia. Tapi masalahnya dia pergi buang kat luar. Kan? Lalu orang ramai tu katanya tempat tu dibolehkan sebab tak ada, mungkin tak ada dia lah tu kan. Itu yang jadi membentuk amalan tabiat orang India di sana tu, mereka tak kisah buang batu-batu. Jadi itulah berkaitan dengan, kalau lebih-lebih dengan orang Islam lah. Kita berilah pergi mana-mana negara Islam tengok macam mana kan. Ada yang kalau betul-betul jaga tu, ada yang bersih saja. Tapi ada juga sebahagian tempat-tempat negara Islam tu yang tak jaga, masih lagi ada rata-rata kan, membuang air rata-rata dan sebagainya. Itu sebab kata manusia sendiri lah, mungkin dia tak belajar ataupun dia tak tahu, ataupun orang yang tidak waras. Satu,
Kemudian yang kedua, sebagai tambahan juga lah. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau di barat, mereka tak ada air. Kebiasaannya atas Singapura pun sebenarnya mereka tak ada air paip macam kita. Siapa yang ada peluang pergi ke Singapura, boleh tahu lah selesanya tanda-tanda awam yang tak ada air, tak ada paip air. Mereka bergantung sapu je. Sapu-sapu dah. Kita ni orang Malaysia nak kena air saja. Dan daripada ni sedang berubah lah di negara Eropah. Mereka dah mula pasang bidik tandas kan. Ada tembak air kan. Pada mereka itu lebih bersih. Dan satu lagi, dia tidak menguntungkan lah sebab mereka nampak bila guna tisu tu dia memberikan kata eksploitasi lah, monopoli kepada geng-geng syarikat tisu tandas ni pada dia orang lah. Jadi kenapa kerajaan tak sediakan air tu bagi rakyat pakai? Lebih baik daripada dibagi keuntungan kepada syarikat-syarikat yang besar-besar. Jadi kat situ lah kita dapat lihat bagaimana Islam sendiri mengambil berat soal penggunaan air. Pada awal lagi kita bincangkan tentang air kan. Air dengan manusia, air dengan orang Islam ni sangatlah dekat. Jadi kita kena jagalah sungai kita. Dan sungai sumber air kita janganlah mudah dicobor. Sebut pasal air juga, sebut pasal najis juga, isu semasa yang berlaku hari inilah di Selangor kan, sehari dua ni hangat tentang peternakan babi. Kenapa bising-bising sangat tentang peternakan haiwan ni? Sebab salah satu kesan dia adalah sumber air itu. Sebab itulah sebenarnya kalau kita lihat betapa ialah sebenarnya mudahnya hentikan ataupun punyalah nak fikir buat peternakan moden apa semua, itu menghabiskan kos yang besar. Tapi yang nak makan pun daging tu tak ramai mana. Yang nak buat canggih-canggih sangat tu buat apa? Nak menguntungkan siapa? Itulah persoalan dia yang jadi hangat lah. Jadi akhir sekali setelah Selangor setuju dengan arahan Perdana Menteri, hentikan terus. Tak ada lagi kilang ladang peternakan babi. Cukuplah Sultan pun bersetuju mencadangkan supaya nak makan hanya bergantung kepada ekspor saja. Mereka ekspor. Jadi tak perlulah nak bela. Tak perlulah nak menanggung kekotoran tu. Sebab pesan dia sangat besar kepada sumber air kita. Cuma ya zubillah lah. Orang lah. Pasal kena makan air yang kecil. Okey. Dan yang terakhir, wala yatakallamu al-qawl wal qa'id wala yastaqbilu syams wal qamar wala yastadbiruna. Jangan bercakap-cakap masa membuang. Jangan bercakap-cakap masa buang kecil ke, buang besar ke. Dalam tandas tu bersembang-sembang, itu tak kurang beradab lah. Tak beradab. Senyap je. Kalau nak bersembang-sembang lepas selesai buang. Okay. Walau istaqbalu syamsa wal qamar, juga kalau lah kiblat pun tidak bersopan atau tidak sopan untuk kita menghadap atau belakang kiblat, samalah juga kalau boleh elakkan daripada menghadap matahari dan bulan. Menghadap dan membelakang. Jadi kita carilah. Ni kalau orang yang teliti lah, jenis yang teliti lah, dia akan cari, kita tengok kiblat kat mana, kita tengok bulan, matahari terbit kat mana kan. Itu sebab dia nak menjaga adab. Dan boleh juga, sama juga konteks dia macam tadi, ianya terpakai di kawasan yang terbuka saja. Kawasan rumah yang dah dibina siap, tak dapat kita nak adjust begitu. Okey, baik. Jadi selesai tentang ni mengistinja. Beristinja. Jadi kita refresh balik, berwuduk adalah untuk
Berwuduk dalam bersuci adalah untuk mengangkat hadas. Apa itu hadas? Hadas itu ialah keadaan yang mana kita tidak boleh melakukan ibadah. Itu berhadas. Jadi perlu berwuduk baru boleh buat. Dan beristinja pula adalah untuk membersihkan daripada najis. Najis. Hadas tadi tak semestinya najis. Hadas tu terdiri daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil seperti berbatal wuduk, buang air kecil dan besar tu hadas kecil. Hadas besar pula hanya satu, iaitu bersetubuh ataupun berjimat. Itu hadas besar. Sama lah juga dengan mati. Mati pun berhadas juga. Maka sebab itulah kena mandi wajib. Mandikan jenazah itu. Kerana dihukum sebagai berhadas. Faslun. Pasal yang berikutnya, walladhi yaqidul wuduk sitatu asya. Okey, kemudian sama pula buat wuduk, dia 6 perkara yang membatalkan ma kharaja min sabilaini, apa yang keluar daripada dia subul dan dubur. Kencing dan berak lah. Buang besar atau buang kecil, batal. Wa naumi ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dalam keadaan tak tetap. Boleh sana. Tidur lama lah. Istilahnya lama tapi berubah-ubah posisi badannya. Kalau duduk diam kan. Allah Allah lah. Kalau rasa yakin, kekalkan duduk tu. Kalau rasa tak yakin, ambil tu semua. Sebab kita bimbang bila berlaku perubahan badan itu, akan dituntut lah sebagainya. Kan? Yang ketiga, zawalul aqli bisakrin au marad, hilangnya akal. Tiga ni hilang akal, baik disebabkan oleh mabuk ataupun sakit. Mabuk lah, kan? Mabuk lah. Hayal kan? Terus sudah tahu tu. Walamsu rajulul mar'ah al-ajnabiyah min ghairi ha'il. Menyentuh seorang lelaki, menyentuh wanita ajnabi tanpa sebarang pelapik. Sentuh kulit terbatal. Masu farsil adami bibatinil kaf. Menyentuh, kita membasuh tu ialah automatik lah. Kalau basuh kalau kita buang air besar ke air kecil kan, memang dah batal dah wuduk tu sebenarnya. Sebab apatah lagi nak membasuh, menyentuhnya. Memang kita akan sentuh pun memang terbatal lah. Tapi kalau dalam bukan keadaan buang air besar atau kecil, sentuh saja tanpa pelapik, bibatinil kaf, kita tapak tangan ni, batal. Dia kata, nak kata tahap batalnya bila sentuh dengan ni, kan. Tapi kalau ada keberanian sentuh kan, satu benda yang inilah kita kata panduan je lah, panduan. Wa masih halakati dubuhi ala jadid, dan juga menyentuh kawasan tubuh. Halakatul tubuh maksudnya kawasan sekitar tubuh dan dalam tu. Punggung tak termasuk. Kawasan punggung bukan tubuh, dia masih lagi anggota zahir. Kalau dah masuk dalam tu, batal lah. Ya, maaflah pasal cerita Okey. Selesai bab. Kemudian kita masuk fasal yang berikutnya. Walladhi yujabul ruslu sitatu asya. Bila dah masuk tentang tadi, berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Untuk mengangkat hadas besar, mandi wajib. Jadi, apa yang menyebabkan perlunya mandi wajib? Ada 3 perkara, ada 6 perkara. Salah satu, tashtaiku fiha ar-rijalu wa nisa'. 3 perkara dikongsikan bersama lelaki dan perempuan sebab dia, iaitu iltiqa'u qantanaini, bertemunya 2 kemaluan. Bersetubuh lah.
Kan? Lelaki kena mandi wajib, perempuan kena mandi wajib. Inzalul mani, keluarnya mani. Lelaki pun ada yang mani, perempuan pun ada yang mani. Bila keluar, kena mandi wajib. Wal maut, lelaki ke perempuan ke kalau mati, mandi wajib. Ini tiga sebab yang dikongsi bersama lelaki dan perempuan. Catat Ini saya sarankan kalau ada terjemahan pada matan ini, lebih baik. Okay, insyaAllah kita akan gunakan matan ini sebaiknya. Soalan-soalan semua kita akan ambil daripada matan ini insyaAllah. Wasalasatun takhtassu bihan nisa. Tetapi baki je, iaitu 3 sebab hanya khusus kepada wanita saja, iaitu haid. Hanya perempuan je ada haid kan? Ada lelaki ada haid. Ada kan? Okay. Nifas dan juga wiladah. Inilah 3 dia. Haid, nifas dan wiladah. Ini sebab mandi wajib. Macam mana pula dengan istihadah? Istihadah ni darah yang penyakit, darah penyakit. Menunjukkan tidak sihatlah wanita itu. Dia tidak dikira tidak perlu mandi wajib. Cukup hanya membersihkanlah, seperti mana yang dia buang air kecil atau air besar. Bersihkan dia. Sebab dia bukannya tergolong dalam hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas tu yang tak boleh dilakukan ibadah yang lebih besar lah. Ataupun ibadah wajib. Ibadah-ibadah yang kita kata benda-benda yang tak boleh dilakukan ataupun tidak boleh diselesaikan dengan hadas kecil. Kan? Kalau orang yang mengalami hadas besar, dia tidak cukup dengan hadas kecil, tidak cukup dengan berwuduk. Dia kena mandi dulu, barulah berwuduk. Itulah beza dia hadas besar dan hadas kecil. Sebab hadas kecil, ambil wuduk dah boleh solat, dah boleh baca Quran. Tapi kalau hadas besar, dia kena kena mandi dulu, barulah ambil wuduk, barulah solat. Kan? Itu step dia. Kan? Baik. Kemudian kita masuk kepada mandi. Mandi Faslun wa faraidu rusli salasatu asya. Fardu mandi wajib. Mandi wajib maksudnya perkara-perkara yang perlu dibuat untuk mandi wajib. Maksudnya pertama kena niat. Niat dulu. Kedua izalatun najasah wa in kanat ala badani. Membersihkan najis. Janganlah pula najis ada setompok kat badan kita, mandi terus wajib. Tak boleh. Kita kena bersihkan dulu, barulah mandi. Ada yang salah faham kan? Bolehkah mandi sambil kita membuang yang besar? Mandi wajib. Boleh. Kena bersihkan dulu. Buang, habis selesai buang, barulah mandi. Ya. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Dan meratakan, memastikan air mengalir ke seluruh tubuh badan yang nampak. Al-bashar, bulu-bulu kan, semua kena basah. Bagaimana caranya? Nak sembuh ke, nak tu apa ke, itu terpulang. Tapi pastikan dengan yakin air itu sampai ke kawasan yang zahir lah. Jangan nak berlubang tu nak korek semua kan. Bahaya dah pula. Yang zahir nampak. Kalau boleh masuk, setakat boleh masuk, masuk lah. Jangan dah dipaksakan. Okay, 3 ni saja. Fardu mandi, niat, bersihkan najis, meratakan air. Tentang tata cara macam mana nak mulakan dari kaki ke, dari kepala ke, ambil wuduk dulu ke, itu semuanya adalah perbahasan berkaitan dengan sunat dia. Sunat-sunat mandi kita akan lihat selepas ini. Ya. Wa sunanihi khamsatu asya. Sunat-sunat mandi wajib itu ada 6. Ada 5 silap. 5 perkara. Tasmiyah, membaca bismillah, wal wudu' qablah, ambil wuduk sebelumnya,
sunat. Imraril yadi alal jasadi, merata-ratakan tangan. Setelah itu kalau mandi nak shower kan, guna shower biar air tu pastikan rata lah semua. Sunatnya kita selati atau sapu kan, gosok-gosok badan. Wal mualah, tidak terputus lah mualahnya, macam saya sebut tadi dalam wuduk, dia tidak terputus. Basuh kaki kan, basuh kaki tu pergi keluar lama tu sabar pula pasal itu sunat aja. Sunatnya adalah berterusan, janganlah terputus-putus. Taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan kepada yang kiri. Ya, ni berkaitan dengan sunat-sunat mandi wajib. 5, baca bismillah, wuduk sebelumnya, meratakan badan dan tangan, mata air yang tangan, mualat dan mendahulukan yang kanan. Faslun wal iqtisalat al-masnunah sab'atu asyara ruslan, termasuk juga di dalam fasal berkaitan dengan mandi, ada satu mandi yang sunat. Mandi wajib tadi, mandi wajib tu ada sebab dia, ada 6 sebab kan, 3 yang dikongsi lelaki dan perempuan, 3 yang khusus kepada wanita saja. Dan ada juga mandi sunat, mandi yang kita boleh mandi, niatkan pahala sunatnya, kita dapat pahala sunat. Itu tak wajib sunat. Dia sab'atu asyarah, ada 17 mandi. Banyak ni. Mandi hari Jumaat, mandi hari raya, mandi istisqa, mandi gerhana bulan, gerhana matahari, mandi gerhana bulan, mandi selepas mandikan mayat, dan wal kafir iza aslam, orang yang baru masuk Islam, wallah sunat mandi. Orang yang gila pun sunat mandi. Wal marma alaihi id afaku, dan orang gila setelah disedar kena disunat wajib mandi. Dia pengsan, sedar daripada pengsan dia, sunat mandi. Waslu indal ihram, mandi ketika ihram. Dufuli Makkah wal wukuf bi Arafah, masuk ke Makkah dan di Arafah, sunat. Wal mabit Muzdalifah, boleh sunat mandi. Rami jamar, ketika melontar, setelah melontar jamrah. Di tawafu wa sa'i wa di dufuli Madinah Rasulullah SAW, dan ketika tawaf, jadi selepas tawaf, ketika sa'i dan masuk ke kota Madinah. Ini semua sunat-sunat lah. Sunat-sunat mandi. Bila kita mandi dalam keadaan sedemikian, kita niatkan sunat, dapatlah pahala sunat. Okey, ini tentang mandi. Jadi kita dah bincang apa? Kita dah bincangkan tentang wuduk, kita dah bincangkan tentang mandi. Wuduk untuk mengangkat hadas kecil, mandi angkat hadas besar. Sebelumnya tadi mula-mula kita bincang tentang istinja. Istinja untuk membersihkan, menyucikan dari najis. Dan mungkin yang terakhir, topik yang terakhir, ada lagi. Okey, kita ada lagi yang berikutnya, termasuk lagi dalam bab taharah, iaitu al-mashu ala khuffain, dan kemudiannya at-tayammum. Okey, tayammum. Kemudian barulah solat. Okey, last. Maksudnya tinggal tayammum, khuf dan tayammum. Baik, itu kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya.